Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Benarkah kemenangan Harimau Malaya ke atas Myanmar sebenarnya menyembunyikan satu kelemahan besar? Mengapa Kapten Paulo Joshua sendiri mengakui Myanmar jauh lebih berbahaya daripada yang dijangka? Adakah kemenangan ini benar-benar membuktikan Malaysia semakin kuat atau masih banyak perkara yang perlu diperbaiki sebelum bertemu lawan yang lebih mencabar? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, saluran yang membawakan analisis mendalam, kupasan eksklusif serta perkembangan terkini dunia sukan tanah air dan antarabangsa. Terima kasih kerana terus bersama kami. Menurut laporan berita harian, Kapten Harimau Malaya, Paulo Joshua, mengakui Myanmar memberikan tentangan yang sangat sengit dalam aksi pembukaan kumpulan B Piala ASEAN 2026. Walaupun Malaysia akhirnya menang 2-1 hasil 2 jaringan Joshua, beliau menegaskan pasukan negara tidak boleh memandang rendah kemampuan lawan kerana Myanmar memiliki serangan balas yang pantas dan mampu menghukum sebarang kesilapan. Myanmar mengejutkan Harimau Malaya apabila membuka jaringan seawal minit ke-10 hasil serangan balas pantas yang gagal dipatahkan benteng pertahanan negara. Lebih membimbangkan, Myanmar hampir menggandakan kelebihan sebelum tamat babak pertama apabila percubaan mereka terkena palang gol. Situasi itu membuktikan Malaysia sebenarnya bernasib baik kerana tidak ketinggalan lebih besar. Paulo Joshua mengakui Harimau Malaya masih belum mencapai tahap permainan terbaik, memandangkan skuad hanya mempunyai kira-kira 10 hari untuk menyesuaikan diri dengan corak permainan baharu di bawah Tan Cheng Ho. Walaupun kecewa kerana dibolosi, Joshua memuji semangat juang rakan sepasukan yang tidak pernah berputus asa sehingga berjaya bangkit pada separuh masa kedua. Kebangkitan Malaysia bermula pada minit ke-52 apabila Joshua menyempurnakan peluang hasil tandukan Mohamadu Sumarih sebelum menjaringkan gol kedua menerusi sepakan penalti 5 minit kemudian. Kemenangan itu memberikan 3 mata penting kepada Harimau Malaya dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya. Namun, persembahan keseluruhan masih menjadi perhatian barisan kejurulatihan. Apa yang paling menarik ialah kejujuran Paulo Joshua selepas perlawanan. Kebanyakan pemain hanya bercakap mengenai kemenangan, tetapi beliau memilih untuk mengingatkan bahawa Myanmar sebenarnya mencipta banyak masalah kepada Malaysia. Ini menunjukkan pemain berpengalaman memahami bahawa keputusan kemenangan tidak semestinya menggambarkan prestasi sebenar pasukan. Kadangkala, kemenangan turut dipengaruhi faktor nasib, penyudah lawan dan beberapa detik penting sepanjang perlawanan. Serangan balas Myanmar jelas menjadi kelemahan utama Harimau Malaya. Setiap kali Malaysia kehilangan bola, pemain Myanmar pantas melakukan transisi sehingga memaksa bunting negara bekerja keras. Masalah ini perlu diberikan perhatian segera kerana lawan yang lebih berkualiti pasti mampu memanfaatkan ruang tersebut dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, faktor kecergasan juga memainkan peranan. Tempoh persiapan yang singkat menyebabkan keserasian pemain masih belum mencapai tahap maksimum. Namun, terdapat perkembangan positif apabila Malaysia menunjukkan karakter untuk bangkit selepas ketinggalan. Mentaliti seperti ini sangat penting dalam kejohanan yang padat. Paulo Joshua sekali lagi membuktikan mengapa beliau masih menjadi tonggak penting skuad negara. Selain 2 jaringan, kepimpinan dan pengalaman beliau membantu menenangkan permainan ketika pasukan berada di bawah tekanan. Mohamadu Sumarih juga memainkan peranan besar menerusi larian dan gerakan tanpa bola yang membuka ruang kepada rakan sepasukan, termasuk membantu terciptanya gol pertama serta memperoleh sepakan penalti. Tan Cheng Ho kini mempunyai banyak bahan untuk dinilai sebelum aksi seterusnya. Beliau pasti mahu melihat pasukan lebih kemas ketika bertahan dan tidak terlalu mudah kehilangan bola di kawasan berbahaya. Jika kelemahan ini berjaya diperbaiki, Harimau Malaya berpotensi menjadi pencabar utama dalam kejohanan. Namun, jika masalah sama terus berulang, lawan yang lebih kuat mungkin akan menghukum Malaysia dengan lebih kejam. Kemenangan ke atas Myanmar wajar diraikan, tetapi ia juga perlu dijadikan pengajaran. Dalam kejohanan antarabangsa, setiap kelemahan yang tidak diperbaiki akan menjadi sasaran lawan pada perlawanan berikutnya.
Harimau Malaya berjaya memulakan kempen dengan kemenangan yang amat berharga. Namun, pengakuan Paulo Josue menjadi peringatan bahawa perjalanan masih panjang. Prestasi pasukan masih mempunyai ruang untuk dipertingkatkan, terutama dari aspek pertahanan, transisi dan keserasian. Jika semua kelemahan ini dapat diatasi, peluang Malaysia untuk melangkah lebih jauh dalam Piala ASEAN 2026 pasti semakin cerah. Kenyataan Paulo Josue juga memperlihatkan budaya profesional yang semakin diterapkan dalam skuad Harimau Malaya. Beliau tidak terlalu dibuai dengan kemenangan semata-mata, sebaliknya memilih untuk menilai prestasi pasukan secara objektif. Sikap seperti ini amat penting jika Malaysia benar-benar mahu menjadi kuasa yang konsisten di rantau Asia Tenggara dan bukan sekadar bergantung kepada keputusan satu perlawanan. Selain itu, kemenangan ini membuktikan bahawa pengalaman pemain senior masih menjadi aset yang sangat bernilai. Josua bukan sahaja menyumbang 2 gol, malah beliau turut memimpin rakan sepasukan ketika berdepan tekanan selepas ketinggalan. Kehadirannya memberi ketenangan kepada jentera tengah dan membantu memastikan corak permainan Malaysia kembali tersusun pada babak kedua. Dalam masa yang sama, persembahan Myanmar menunjukkan bahawa jurang antara pasukan-pasukan Asia Tenggara semakin mengecil. Pasukan yang sebelum ini sering dianggap sebagai lawan mudah, kini mampu memberikan saingan sengit kepada pasukan yang berada pada kedudukan ranking lebih tinggi. Ini menjadi amaran bahawa tiada lagi perlawanan yang boleh dianggap mudah dalam kejohanan seperti Piala ASEAN. Aspek komunikasi di bahagian pertahanan juga perlu diberikan perhatian serius. Beberapa kali pemain Myanmar berjaya melepasi benteng negara menerusi hantaran pantas ke ruang kosong. Situasi ini menunjukkan masih terdapat kelemahan dari segi koordinasi antara pemain pertahanan dan pemain tengah bertahan yang perlu diperbaiki sebelum bertemu lawan yang lebih berkualiti. Barisan kejurulatihan pasti memperoleh banyak data daripada perlawanan ini. Rakaman video dan analisis prestasi individu akan membantu Tan Cheng Ho mengenal pasti kelemahan teknikal serta taktikal yang perlu diperbaiki. Perlawanan pertama selalunya menjadi kayu ukur terbaik untuk menilai sejauh mana pemain memahami sistem permainan yang diterapkan. Satu lagi perkara positif ialah semangat juang pemain yang tidak hilang walaupun ketinggalan lebih awal. Dalam kejohanan yang panjang, kemampuan bangkit daripada situasi sukar sering menjadi faktor yang membezakan pasukan juara dengan pasukan biasa. Mentaliti seperti inilah yang perlu terus dipupuk dalam skuad kebangsaan. Sokongan penyokong juga akan memainkan peranan besar dalam baki kempen Piala ASEAN 2026. Kemenangan pertama mampu meningkatkan keyakinan pemain, namun mereka tetap memerlukan sokongan berterusan daripada peminat bola sepak Malaysia. Dorongan moral daripada penyokong sering menjadi pembakar semangat ketika berdepan detik-detik sukar dalam sesuatu perlawanan. Akhir sekali, kemenangan ke atas Myanmar harus dilihat sebagai permulaan kepada proses pembinaan sebuah pasukan yang lebih mantap. Masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan mengenai kekuatan sebenar Harimau Malaya. Namun, jika segala kelemahan yang dikenal pasti berjaya diperbaiki dari satu perlawanan ke satu perlawanan, tidak mustahil skuad kendalian Tan Cheng Ho mampu melangkah lebih jauh dan muncul sebagai antara pencabar utama untuk menjulang Piala ASEAN 2026. Apa pendapat anda? Adakah Harimau Malaya hanya memerlukan sedikit masa untuk menjadi lebih mantap atau masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas analisis eksklusif serta berita terkini bola sepak tanah air hanya di Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.